lagi ke sampai? Lah ya, lama lagi ke? Sabar jap sayang, tak jauh dah ni. Kenapa ni bang? Aduh, minyak habis dah pula. Habis tu macam mana ni bang? Aduh, duit cash pula tak ada. Yang ada pun Dina yang mak kasih dulu ni. Mana awak dapat ni bang? Dulu mak dengan abang yang beri kan. Salam cik, saya ada Dina ni. Ini boleh jual ke? Minyak kereta saya habis. Boleh cik, boleh ke kaunter hadapan. Ya, cik ada urusan apa? Saya nak jual Dina. Alhamdulillah. Muja ada Dina Public Gold. Cucu Atuk. Waalaikumsalam. Ya Allah, cucu Atuk dah balik. Kenapa awak lambat hari ni? Dah bot, minyak kita habis tadi. Pula dah. Lepas tu? Pula saya nak cerita ni. Mula saya nak minta maaf dekat ibu. Saya dah jual lah Dina yang ibu pernah kasih dulu. Apa? Siapa Dina tu? Ya. Tak apa. Memang ibu bayar tu untuk kegunaan masa depan kamu juga. Kan berguna emas tu, masa-masa susah macam ni. Sekarang saya faham betapa penting simpan emas. Raya. Mak saya batin Sulaiman, ni duit raya ni pandai elok. Kalau boleh, kalau Sulaiman nak kerja di emas pun boleh. Kenapa tu? Sebab nilai emas ni makin lama makin tinggi tau. So, bagus untuk masa depan kamu berdua. Wah, mana ada public gold ke ni? Tak lah, bolehlah kita singgah. Lepas tu kita boleh buat Sulaiman dengan Balqis ke? Ni Mufassal kat sini lah mak simpan. Besar betul menara dia.